Tok Mat kata nak takut dengan DAP ni pasal apa? Mengapa perlu kita takut dengan DAP? Sedangkan di Melaka kita berkuasa. Takut sangatkah kita kepada DAP? UMNO adalah parti yang berdiri sendiri. Bermakna pilihan raya ni UMNO akan jalan solo lah. Muafakat nasional antara UMNO, PAS dan Bersatu. Kalau muafakat terjadi antara PAS dengan UMNO, mahukan muafakat antara PAS dan juga UMNO. UMNO PAS kongsi kerusi Melayu, elak 3 penjuru, fokus kawasan, realistik sahaja. PAS dan UMNO hanya berebut di tempat kursi yang sama. Takkan UMNO dan UMNO lah khususnya kan nak bertanding kursi PAS. Takkan UMNO nak bertanding di kursi Bersatu. kalau UMNO bertanding di kerusi-kerusi Bersatu, untuk melemahkan PAS dan Bersatu, UMNO dapat lebih banyak kerusi. Pecah kepala pun berebut 4 kerusi antara UMNO. Maka UMNO akan bertembung banyak kerusi Bersatu. Bersatu akan hilang banyak kerusi lah. Kalau PAS tidak bertembung dengan UMNO di satu-satu kerusi, mungkin pentaksub PAS akan sokong Bersatu mengkhianat. berlaku pengkhianatan MP-MP Bersatu. Kepada Pakatan Harapan, tak boleh percaya lagi kepada Parti Bersatu. Pengkhianatan tidak boleh dibiarkan. Tidak mustahil PAS boleh ulang pengkhianatan tersebut. DAP sepakat dengan PKR. DAP, PKR saya kira lah. Boleh PAS bersama dengan PKR tetapi DAP kena keluar. Jika UMNO keluar dari perjanjian perpaduan, PRU 16 PH bertanding solo. Orang UMNO yang bodoh memang bodoh lah. Yang UMNO benak bodoh ni dah benak bodoh dah. Call UMNO Presiden stupid. Kalau UMNO tiba-tiba jatuh bodoh. UMNO ini sudah gagal. Apa UMNO buat pun tak betul. Supaya UMNO jadi lemah. Sebab orang cakap UMNO rosak kerana Zahid. Saya dulu lawan Zahid Hamidi. Tapi saya lawan Zahid Hamidi. Bukan lawan Saya tak lawan UMNO. Why saya lawan Zahid? Sebab Zahid langgar perlembagaan parti dan keputusan-keputusan parti. Apa dia? Dasar no DAP dan nak buat jajaran baru dengan DAP. Kita lawan Zahid nak selamatkan UMNO. Dia lawan sekarang ni nak naikkan ke seorang sampai dia sanggup pakai rumah. Different totally. Tapi kalau ikut ucapan Anthony Loke secara indirectly cakap Zahid menipu lah. Sebab dia kata saya cakap macam tu. Dia kata takkanlah saya bodoh dengan cakap macam tu. UMNO tak sanggup jadi pembangkang. Kalau PRU 16, kalau UMNO pergi solo, habis.